1297 ni bila kan? Sebab Hijri ni, kalau kita tengok Hijri, dia ada 2 tahun Masihi. Sebab Muharram ni berlaku kadang-kadang pertengahan tahun. Jadi tahun tu kita tak boleh nak katakan bersamaan kita. Sebab 1 tahun tu boleh menjadi dua tahun bagi Masihi. Sebab Muharram tu berlaku Muharram. Berlaku bulan 5, bulan 6. Tak semestinya berlaku bulan 1. Okay, kalau kita melihat kepada pembayaran emolumen bagi penasihat British. Dan penasihat British minta sebuah banglo di Batu Buruk. Minta banglo. Jadi ini jadi duit tak ada. Yang ada kalau daripada Dungun ke Maman tak apalah, dia ada pelombongan. Tapi di sebelah bandar tak apalah, ada hasil daripada perniagaan. Ni daripada hulu. Apa hasil? Tentulah pertanian. Pertanian pula nak ambil apa? Jadi tentulah tanah. Tanah ada pula mesti lesen. Ini penyerapan unsur torrens dah mula masuk. Okey, walaupun inakman tanah Terengganu dia ada inakman sendiri. Inakman tanah Terengganu ada sendirilah. Tapi menerima torrens ni baru saja, tak silap saya sepenuhnya negeri tahun 65 ada Akta Kanun Tanah Negara itu baru menerima keseluruhan. Jadi kalau kita melihat undang-undang tubuh negeri Terengganu 1911 atau itu Kolonel Muluk, ini mempertahankan kedudukan sultan. Dan satu elemen lagi adalah dalam itqan tu ada sebut Melayu Terengganu adalah selama-lamanya. Selamat. Dia tak sebut selagi bulan bintang, dia tak sebut. Kalau selagi bulan bintang itu memerangkap. Sebagaimana Sulu. Sulu dia terlalu lebih bersajak bersair, terlalu bahasa. Orang putih kata, dipajak Sabah ini 1878 di Sabah, North Borneo dipajak selagi berkuat kuasa hari ini sehingga selagi ada bulan dan matahari. Orang putih cepat-cepat saing. Sultan Sulu dia terlalu idealis, terlalu sastra. Bulan tu siapa, matahari tu siapa. Orang putih tak kira situ.